Okey, kembali lagi dalam Transmit Auto Band. So, hari ni kita ada nak cerita tentang apa? Ni, yang korang nampak ni. Ni adalah dash shaft ataupun nama rasmi dia adalah propeller shaft. Semua kereta lah, benda ni memang akan ada, tak kisahlah korang tarik belakang ke, tarik depan ke. Yang tak ada rasanya kereta tapi je yang tak pakai benda alah ni. Okey. So, apa masalah benda alah ni? Macam korang nampak ni, benda alah ni ada satu part yang dipanggil dash shaft boot. Dash shaft boot ni adalah plastik yang mana benda ni dah dikategorikan korang punya wear and tear dan korang punya maintenance lah. Kalau korang rajin buat maintenance, korang check sekali benda ni sebab akan tiba masanya dia akan koyak. Macam mana korang nak tahu dash shaft korang dalam keadaan yang elok atau tak? First, kalau korang dengar macam bunyi bertukang kat bawah kereta tu, korang check ni dulu. Kebiasaannya dia akan tertanggal dekat sini, tak tekan-tekan, tak bergerak. Kemungkinan besar benda alah ni yang tertanggal atau tercabut. Memang ada kes bila mana yang benda ni masih bersama, tapi dalam part ni dia punya orang panggil universal joint dia ni terpisah. Macam korang nampak ni dia ni boleh terkeluar ni. Okay, lagi satu, orang cakap ni common lah, benda problem adalah leaking. Dalam setiap part dia ni adalah ada grease sebagai diorang punya lubricant. So kalau leaking tu biasanya benda ni dah koyak tau, dah akan keluar grease lama dan benda ni memang akan kena tukar lah. Satu lagi, cara nak detect benda lah ni bila mana korang ada rasa satu vibrate ataupun kesan dalam nak membelok lah, nak pusingkan kenderaan anda. Ini pun antara part-part yang korang kena rajin-rajin check dan maintain lah. Sebab benda ni nampak simple tapi bila kena akan makan kos jugalah. Untuk boot ni maybe tak mahal lah untuk setengah kereta, tetapi bila benda ni rosak, benda ni boleh bengkok tau. Mana kereta-kereta yang lower tu rajin-rajin lah buat checking dekat bawah, kok bersagat ke, boleh bengkok, boleh patah. So kalau korang ada masalah bunyi-bunyi pelik atau bunyi yang korang tak pasti bunyi apa, korang boleh datang jumpa kami Transmit Auto Band. Bengkel kami terletak di Putra Perdana Puchong, bersebelahan Cyberjaya dan Putrajaya. Kami beroperasi daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. So anda pengguna konti, kami membaiki konti.